Dua cara untuk kita on navigation ataupun GPS yang terdapat dalam Proton X50 Executive. Cara yang pertama, kita menggunakan voice command ataupun arahan suara lah, features dia tu. Hi Proton, I'm listening. turn on navigation. So dekat sini kita boleh nampak dia dah on navigation di paparan skrin ni. Lepas tu kita boleh type dekat sini lah, kita nak pergi mana, type saja kat situ. Alright. Okay, kalau kita tak nak type pun tak ada masalah, boleh je kita terus bagi arahan, terus bagi kita nak pergi mana. Hi Proton, I'm listening. I want to go to Kuala Lumpur. Which do you want? Number 1. Please follow actual traffic regulations. Guidance to destination is starting. Estimated time of arrival. Okay, cara yang kedua untuk on navigation ataupun GPS dalam Proton X50 Executive, kita buat touch lah. Buat sentuhan touchscreen. Okay, cara dia kita sentuh je sini, dah on. Ini cara yang kedua. Ni old school lah, zaman-zaman touchscreen ni dah old school. Sekarang kita tak nak sentuh-sentuh dah, kita guna suara saja. Alright, lagi bagus. Sebab apa? Sambil drive kita fokus pemanduan depan, kita alihkan mata kita pada paparan skrin. Lagi safety macam tu. Kita cakap je nak pergi mana. Berminat untuk memiliki Proton X50, kita ada diskaun RM10,000 untuk bulan Mei 2025 ni, boleh contact saya segera. Assalamualaikum.